cuba menari ni tapi saya tak tahu macam mana. Kalau boleh ada peluang nak belajar juga ni. Saya dah belajar lama dah. Dah tahu lama dah. Saya dah tak ingat dah step-step dia. Okey, kita persilakan Encik Jonathan. Jonathan George Jantai, Pengerusi Persatuan Komuniti Sarawak Johor. Apa khabar? Selamat pagi. Sihat ya? Okey, ini antara mereka daripada komuniti masyarakat Johor yang masyarakat Sarawak yang berada di Johor mempersembahkan tarian. Cukup menarik identiti dan budaya masyarakat Sarawak tu tidak maknanya ditelan zaman ataupun dibayangi oleh tempat, tetapi masih mengekalkan identiti ini. Encik Jonathan. Bagi Encik Jonathan ni macam mana masyarakat Sarawak di Johor dia mengekalkan identiti di sini? Ya, bagi saya kita mengekalkan identiti Sarawak di Johor macam kita selalu mengadakan tradisi seperti pesta Gawai dan lain-lain pesta juga yang kita selalu adakan. Terutama Gawai merupakan salah satu event atau pesta yang sangat kita galakkan di negeri Johor untuk mereka yang di luar sana menyertai kita juga. Ini sebenarnya saya jumpa orang kampung saya ni, Ismail. Saya nak tanya sikit, nama berita bala kita Johor? Mana? Okey, saya tak faham. Saya baru
saja bertanya tentang khabar komuniti Sarawak di Johor, dan saya difahamkan ada ramai sebenarnya orang Sarawak yang bertugas, bekerja dan sebagainya di Johor. Mungkin Cik Jonathan boleh terangkan tentang apakah antara aktiviti yang dilaksanakan oleh komuniti Sarawak di Johor ini untuk menjadikan ia sebuah komuniti yang aktif. Aktiviti yang selalu kita adakan di Sarawak, di Johor, macam yang tadi saya katakan, salah satu merupakan satu aktiviti yang sangat digemari oleh orang ramai adalah Pesta Gawai Dayak, Pesta Gawai Dayak atau Hari Gawai dalam bahasa Iban. Okey, itu merupakan salah satu penarik orang Sarawak yang tidak dapat ke Sarawak semasa balik kampung semasa musim Hari Gawai. Jadi diorang akan bersama kita untuk merayakan Hari Gawai tersebut di Johor. Baik. Itu aktiviti gawai lah. Kalau Mak Ayah tak pernah saksikan, nak rasa sendiri macam mana Saya nak ajar menari. menari, nak belajar menari pun rasa buat. Selalunya ataupun kebiasaannya di kawasan mana yang ramai komuniti masyarakat Sarawak di negeri Johor tu? Di negeri Johor, masyarakat Sarawak yang ramai adalah di kawasan Pasir Gudang dan Sekudai. Itu merupakan tempat yang banyak di mana komuniti Sarawak yang berada di kawasan tersebut. Kebanyakan komuniti Sarawak yang berada di Johor ini khususnya, biasanya apakah antara yang menjadi elemen yang menjadikan mereka berminat untuk menyertai komuniti ini? Sebab selain daripada tadi untuk merasai perayaan gawai itu, aktiviti-aktiviti lain dari sudut ekonominya pula bagaimana? Sebab di Johor ni ada pasar khas untuk warga Borneo. Bestnya. Okey. Ya. Sebenarnya kalau dari segi kita punya misi itu yang penting dalam komuniti Sarawak Johor kita, yang pertama kita adalah menjadi satu platform kepada orang yang bermasalah di kawasan negeri Johor untuk mengenal masalah tersebut dan menyampaikannya kepada pihak yang berkenan, maksudnya pihak kerajaan yang terbabit. Itu yang pertama. Jadi kedua, lebih kita kepada meningkatkan sosial ekonomi, terutama macam yang Cik cakap tadi tentang kita ada pasar Borneo yang begitu luar biasa di Johor, banyak orang sudah tahu. Itu merupakan salah satu cara kita meningkatkan pendapatan untuk orang-orang Sarawak. Dah berapa tahun masyarakat ataupun komuniti Sarawak sudah berada di Johor? Komuniti Sarawak telah berada di Johor memang telah lama. Semenjak yang bermulanya komuniti Sarawak berada di Johor lebih kurang dalam tahun 80 sudah mula komuniti Sarawak hadir ke Johor untuk mencari rezeki, dan setakat sekarang lebih kurang 30,000, dan apa yang kita ingin beritahu itu masyarakat Sarawak ni lebih kepada kawasan perindustrian. Maksud macam ni Johor dia lebih kepada banyak perkilangan, dan dia merupakan juga satu tempat perantaraan di antara Johor dengan negara luar. Kerajaan negeri bagaimana pula kerajaan negeri Johor khususnya dalam memberikan sokongan kepada komuniti Sarawak? Setakat ini kerajaan negeri Johor ada juga memberi sokongan sedikit dari segi event yang kita adakan, tapi bagi kita orang Sarawak itu belum mencukupi. Ada yang masih kekurangan dalam kepimpinan mereka terhadap kita orang Sarawak. Maksudnya ada yang perkara-perkara yang belum dapat dilaksanakan untuk orang Sarawak. Okey. Perlu ada perbincangan yang lebih mendalam lagi untuk keperluan yang katanya. Betul Max. Sekarang ni kalau nak mengenali orang Sarawak, tak payah ke Sarawak. Di Johor pun boleh kenal orang Sarawak. Tapi saya nak kenal lagi ni. Kenal saya lepas ni kenal lebih mendalam. Untuk kenal lebih mendalam masyarakat Sarawak, saya rasa selain daripada tarian, makanan dan juga budayanya, sebenarnya kalau kita lihat kepada penyatuan antara rakyat Sarawak itu apabila berada di luar kawasan Sarawak sangat utuh, dan ini mungkin dibuktikan melalui komuniti Sarawak ini. Bagaimana Cik rasa benda ini? Semangat. Ya, penyatuan masyarakat Sarawak yang berada di Johor ni, kalau kita perhatikan setakat ini, dia agak sukar untuk kita menyatukan. Oleh kerana apa? Sebab kadang-kadang pemerhatian dari pihak yang berkenaan
perhatian terhadap kita orang Sarawak, dan lebih terutama macam dari segi kebajikan, pembelajaran dan meningkatkan ekonomi juga. Jadi kalau kita ingin meneliti lebih dalam, banyak perkara yang perlu kita bincangkan dengan pihak pendidikan. Okey, jadi bolehlah saya melihat komuniti masyarakat Sarawak selepas ini segala amalan budaya, makanan, percakapan, tuturan masih diamalkan. Masih. Oh, Masa ya, kerana saya rasa Mak Air berminat dengan komuniti Sarawak kerana Saya berminat tarian orang dan Sarawak. makanannya. Tetapi kalau kita nak bercerita tentang komuniti Sarawak ni, ada banyak sebenarnya perkara yang menjadi khasiat selain yang kita ceritakan tadi. Tetapi mungkin ada harapan lah daripada pihak komuniti Sarawak di Johor ini, khususnya untuk lebih menjadikan ia komuniti yang bermakna untuk rakyat Sarawak sendiri yang berada di Johor. Harapan kita sebagai Persekutuan Komuniti Sarawak Johor adalah macam kita ingin keterlibatan semua seluruh mereka Sarawak untuk hadir sampai ke depan bersama kita untuk bersatu, dan juga harapan kita kepada pihak atasan, pihak kerajaan, dan agar kita lebih ambil perhatian, termasuk dari segi pembelajaran anak kita, dari segi sosial ekonomi kita, dari segi kebajikan kita. Jadi itu merupakan satu yang kita perlu, yang kita amat penting dalam komuniti Sarawak yang berada di terutama di kawasan Johor. mudah-mudahan begitulah. Terima kasih Encik Jonathan kerana bersama dengan kami, dan juga terima kasih kerana bersama penonton kita pada hari ini mempersembahkan tarian hiburan dari negeri Sarawak. Tahu tak tarian apa ni? Tak tahu. Ini tarian masyarakat Iban. Oh, okey. Murut, Kayan dan banyak lagi sebenarnya. Ini hanya sebahagian. Dia gabungan. Oh, okey. Patutlah dia nampak macam formasi yang menarik di persembahan. Belum lagi tengok Cik Jonathan ngajak tadi. Saya nak tengok Max sebenarnya. Saya, okey, lepas ni. Apa pun kepada anda yang mungkin baru saja bersama dengan kami masih lagi bersiaran di tapak Karnival Sehati di RTM. Terima kasih kepada Cik Jonathan. Agi hidup, agi kelapan. Okey, kita nak ke segmen seterusnya. Selepas ini ada cerita menarik juga tentang ekonomi. Satu lagi perkara yang menjadi tumpuan masyarakat ketika ini untuk menambahkan pendapatan dan sebagainya. Saya rasa kalau kita nak tahu lebih lanjut mengenainya, sebelum itu kita ada satu bikisan yang nak dikongsikan, ya. Tapi kita akan terus saja bersama dengan segmen Kebesaran Matrix selepas ini, dan kita akan berehat seketika. Jangan kemana-mana. Selamat pagi, boleh